selalu berfikiran yang positif. Wan Jang ni dia satu orang insan yang hidup dalam sebatang kara, tetapi dia punya positif vibe dia tu, insya-Allah. Memang tak ada apa-apa, dia hanya ada makanan, dengan TV pun kalau kita tengok TV tu, kalau tak dia suka dengan radio. Okey, kita dah beli dah makanan kita. Ni nasi ayam yang tersedap dekat Kuala Lumpur ni. Tempat dia tu, kita orang nak masuk tu, memang ambil masa lebih kurang dalam dekat 20 minit. Satu jalan dia tu sampai kita menggunakan orang kata apa, drone untuk nak tengok jalan depan tu. Masya-Allah. Selalu baca Al-Fatihah, tiba pun alaika